combustion chamber. Kita panggil detox je. Senang kita nak cakap kan. Tembak. Lepas tu dah tembak dekat dalam, bunyi ubat apa semua kan. Keluar balik, masuk sini. Lepas tu tembak balik, sedut. Ni dia sedut ni. Ni dia tengah sedut. Bak, dia punya keladak dia, kau tengok. Gila bapak. Kerak-kerak piston tu kan, dia bersihkan semua. Bagi dia bersih, yang kerak-kerak tu dia tanggalkan. Jadi pick up dengan respon kau tu makin padu. Minyak pun jadi jimat. Buat ni. Ada package dia yang kau kena buat. Padu tu. Semua komen positifnya. Bukan komen, respon positif semua. Racing. Racing. Kita tengok buat order apa benda yang dia buat. Masalah dia apa ni? Cek mesin bunyi. Cek mesin bunyi. Tapi kau tengok je order dia. Banyak low arm, stabilizer boost, stabilizer link, dash boot, absorber. Lagi apa? Bush. Belakang pun ada axle bush. Oh, banyak dia buat. So kau buat semua ikut order dia ke? Ikut order lah semua. Oh, low arm. Low arm baru. Tapi dah kotor. Tangan hitam. Ni jok order dia, Bang. Mana jok sheet dia? Ni kira apa? Kira sensor. Bateri tak kong ke? Hidup radio je? Tak boleh pusing. Oh, steering tak boleh pusing. Ni jok sheet dia tak ada eh? Ini yang kali tu dah. Dia tahu mana. Ini kan hantar. Ni? Ni? Jok sheet tak ada? Jadi servis. Ni servis je. So servis kita pakai minyak Premax. Ni minyak kita orang sendiri tau. Max OSG. Pergi dekat TikTok One Heart. One Heart Sinan Berhad. Situ ada cerita pasal minyak tu. Sini baru nak cerita. Follower sini tak ramai. Korang tak tolong follow, like, comment, share. Jok ship dia apa buat ni? Ni tengok gaya macam apa ni? Oh, pipe oil cooler. Habis tukar ni baru lah? Nah, ini kita dah rasa kan. Kalau dia masih original, dia masih pakai hose. Jadi dia mudah pecah dan mudah tersepai. So ini hose air dia pecah. So ganti hose air je tak. Dah jimat lah. Kau tengok barang suspension, absorber semua. Teki. Oren. Zaman bila pakai oren, kita pakai warna putih. Putih dengan hitam. Betul. Yang ini buat apa ah? Problem masalah dia bila tak ada apa? Tak ada beban. Dia bila goyang tak ada ni apa tau. Bila ada beban, bawah rapat. Main steering dia tekak. Minyak try tukar. Cek bunyi. Gerak dulu budak tu yang payah nak cari boleh pakai mesin ni. Ni kita pakai mesin ni. Mesin ni kita panggil mesin ajaib untuk cek bunyi. Gede. Dia jalan kerja. Senang lah. Kita nak cek pun senang. Senang cerita 80% kita boleh jumpa masalah tu lah. Lagi 20% tu mengikut kita punya kepakaran dan pengalaman. Macam tu. Kalau korang nak buat apa-apa, jangan lupa like, follow, komen dan share video ni. Tu lah. Link ada kat bio tu, tekan je Geraklah baru je. Assalamualaikum. Selamat berpuasa, babe. Puasa kedua.